Tengok mata dia dah sepet. Tengok mata. Kena gigit semut. Jangan ambil gambar pakar telefon tu. Berapa kali dah ada pakar telefon. Ni nak masuk YouTube ni bang. Jangan. Ni depan ni famous Tok Mat kita. Masuk YouTube. Cetek, jadi tak boleh. Kita kena berenang ataupun berjalan sedikit untuk pergi ke bot ni. Oh guys, nampak daripada atas ni jernih betul. Kita tengok ramai orang tengah snorkeling tu. Ada orang tengah turun daripada bot tu. Saya yang kira yang pertama sampai dekat pantai. Nampak ada gunung kat sana, cantik je. Tapi waktu siang nampak pasir dia putih je macam ni. Cantik guys pemandangan daripada sini. Tengok ikan kat bawah tu banyaknya. Memang terlalu ramai guys malam ni. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang dan masih diberikan kesihatan yang baik. Hari ni guys, hari kedua kami berada di Pulau Redang. Jadi hari ini aktiviti memang sangat padat lah. Kerana sekejap lagi pukul 9.30 kami nak pergi snorkeling. Lepas tu ada lunch tengah hari balik semula. Jadi korang kena datang kat Redang ni. Memang banyak aktiviti yang mereka sediakan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Pulau Redang ni. Jom kita terus pergi untuk ke snorkeling pagi ni. Mereka yang baru sampai ni macam kita semalam, nak kena tunggu bilik yang kosong. Nanti mungkin dalam pukul 12, pukul 1 diorang akan masuk tengok barang-barang diorang kat sana. So kita sekarang ni tunggu bot untuk snorkeling pagi ni. Kena berkumpul dekat sini. Kejap lagi baru sampai bot kita. So guys, kena pakai kelengkapan macam ni. Kalau tak ada kelengkapan macam ni, kita tak boleh pergi snorkeling. Jadi untuk kelengkapan ni yang semalam saya katakan kena sewa RM15. Lepas tu kalau korang yang tak ada Google, korang kena sewa lah. Tapi sebaik-baiknya sebelum pergi ke Redang ni, beli sendiri lah dekat Decathlon, murah saja. Sebab kita boleh pakai banyak kali, bertahun-tahun dan boleh tahan lama. Sebab kalau kita sewa pun mahal. Lepas tu bekas orang. Bukan apa, orang dah gigit yang ni, lepas tu kita pula yang gigit. Itu pendapat saya lah. Lebih baik kita beli dan boleh pakai bertahun-tahun. Benda ni tahan, dia tak akan rosak lah. Sekarang kita tengah tunggu giliran untuk berkumpul je lagi. Tunggu bot kita. Kejap lagi akan ramai kat sini pukul 9.30. Sebab kita dah sampai awal. Pukul 9.18 kita dah sampai. Kali ni kita nak pergi ke Pulau Merin, nama tempat tu. Tengok mata dia dah sepet. Tengok mata. Kena gigit semut. Guys, sekarang pukul 9.26 pagi. Kita tengok pemandangan di Pulau Redang pagi-pagi macam ni. Ya Allah, sangat cantik guys. Dia punya laut tu bercahaya kena matahari, biru. Tu yang cantik sangat tu. Time-nya kita untuk bergerak snorkeling pagi ni guys. Tu dia kita punya pilot ya, akan bawa kita pergi ke pulau yang tempat kita nak snorkeling tu. Dia punya pasir tu pagi-pagi, nampak putih pasir dia. Putih macam tepung pasir dia. Tu yang saya kata Pulau Redang ni cantik betul pasir dia. Dia tambah pula warna laut dia yang kehijauan, kebiru-biruan tu. Memang jernih. Patutlah pelancong daripada Eropah, daripada China, daripada Korea, dia orang datang kat sini Pulau Redang ni. Sekarang ni Pulau Redang ni memang betul-betul viral lah. Saya pun hairan tengok Pulau Redang ni dah sekarang sangat-sangat viral. Dan bila kita datang, tak kira weekend ke weekday ke, cuti sekolah ke tak cuti sekolah, memang ramai guys. Saya terkejut tengok ramai. Memang ramai orang. Itu bot kita guys. Bot kita yang kita akan naik. Ni dia. Sauh dia bahaya ni. Baik-baik, tajam sauh dia. Jangan sepak patah je. Patah, bukan patah kaki ya? Ya, patah besi. Patah besi tu. Bukan patah kaki. Abang nama apa? Nama Pok Mat. Pok Mat. Ni duduk ada. Ada nama Pok Mat. Okey. Salam kenal bang. Baik, boleh. Jangan ambil gambar pakar telefon tu. Berapa kali dah ada pakar telefon. Ni nak masuk YouTube ni bang. Jangan. Ni depan ni famous Tok Mat kita. Masuk YouTube. Jangan dia tak nampak. Tak nampak. Kenapa tak nampak? Masih gelap. Matahari dulu. Sama-sama. Ini kita punya Tok Mat yang akan pandu kita nanti. Bawa kita, dia akan jaga kita nanti sepanjang kita berada snorkeling ni nanti ya. Kena berjalan sikit untuk pergi ke bot ni. Sebab bot ni dia tak boleh sampai ke tepi pantai ni sebab dia cetek kan. Cetek, jadi tak boleh. Kita kena berenang ataupun berjalan sedikit untuk pergi ke bot ni. Ni tengok. Mana yang tak tahu berenang, bolehlah terapung guna life jacket ni, jangan risau, jangan takut. Tengok guys, laut dia jernih guys. Nampak kan jernih laut dia? Tu saya kata laut Pulau Redang ni sangat cantik dan jernih. Di negara kita pun ada tempat yang menarik macam ni. Kenapa perlu pergi ke luar negara kan? Negara kita pun tak habis lagi explore dan cantik lagi laut-laut kita, pulau-pulau kita. Dah ramai dekat atas ni. Ramai kat atas ni. Semua dah standby.
Kita duduk bawah lagi. Dah ramai kat bawah ni. Kat atas pun ramai, kat bawah ni pun ramai. Kita tengok ya, bot-bot yang ada di sepanjang pesisiran pantai ni. Saya kagum lah dengan laut dekat Malaysia ni kan, terutamanya di Pulau Redang ni lah. Memang sangat jernih. Pada tahun 1994, menyedari ancaman kemusnahan yang kian nyata, kerajaan mengambil langkah drastik dengan mewartakan perairan ini sebagai pusat Taman Laut Marine Park. Semua aktiviti penangkapan ikan diharamkan serta-merta dalam radius 2 batu nautika. Langkah ini pada mulanya mencabar buat komuniti setempat. Bagaimanapun, perlahan-lahan para nelayan mula beralih peranan. Daripada memburu hasil laut, mereka bangkit menjadi pelindung marin, pemandu pelancong dan pengusaha bot yang menjaga khazanah pulau ini. Alhamdulillah guys, kita dah sampai di Marine Park. Jadi kita nak parking bot kita dulu dekat mana, sebab terlalu ramai, ada banyak bot-bot lain lagi. Hari-hari biasa macam ni pun ramai orang ya. Okey guys, alhamdulillah kita dah sampai. Jadi kita kena naik ke JT dulu. Guys, kita tengok pemandangan dekat sini dulu ya, sebelum kita naik ke atas. Wah, memang cantik guys. Tengok laut dia, nampak kat bawah tu dasar laut tu. Ada ikan yang kecil-kecil tu, nampak guys? Nampak? Memang itulah saya kata Pulau Redang ni memang antara pulau yang terbaik yang ada di Malaysia ya. Ini adalah antara yang cantik laut-laut yang ada di Malaysia. Sampai pukul apa bang? Sampai pukul apa? Hanya kat. Oh, kat tu. Oh. Abang Pak Mat. Dia orang tanya nama pula orang kita. Oh, tu. Sampai pukul apa? Pak Mat. Pukul 11. Pukul 11. Dah kalau nak balik maghrib dah apa? Boleh dah. Boleh nanti bawa kita sampai maghrib. Maghrib pun boleh dia kata guys. Isi borang dulu. Isi borang dulu. Nanti ada orang jemput. Baik tak baik kita punya Pak Mat kita ni. Oh guys, nampak daripada atas ni jernih betul. Oh. Cantik betul laut dia, ya Allah. Kita tengok sebelah sini. Nah. Cantiknya guys. Cantik sangat. Kita tengok ramai orang tengah snorkeling tu. Kita pun sampai dalam pukul 10.07. Tapi kita tengok dari grup-grup yang lain dah sampai awal lah. Sini kita kena bayar ya. Tak mahal lah. Nanti saya tunjuk berapa bayaran dia. Ini adalah dia punya map Pulau Redang guys. Tempat pembayaran dia dekat sini guys. Korang boleh letak barang korang dekat situ. Toilet dekat sebelah. Dekat sini tempat pembayaran. Untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM2, warga emas RM2, OKU percuma. Ni harga-harga dia lah. Kalau bukan warga negara, dewasa RM30, kanak-kanak RM15, warga emas RM15, OKU percuma. Apa lagi guys, kita dah bayar. Jom kita terjun, kita nak tengok ikan-ikan yang ada di Marine Park ni. Jom. Okey, tapi sebelum tu kita dengar taklimat dulu daripada kita punya pilot. Jalan ni boleh jalan sampai ke belakang. Ada toilet. Kalau tak ada, dia tu toilet kita yang besar. Jangan saya tahu kat orang. Sebelah kiri kubur, sebelah kanan museum. Bukan masuk lah kiri kanan. Jadi kamera DJI yang saya bawa ni, dia tak ada cover. Jadi saya terpaksa pakai kamera phone ni lah nanti untuk dalam air. Agak kurang jelas lah, tetapi tak apalah guys. Jadi korang boleh nampak nanti apa pemandangan yang ada di dalam dasar laut tu nanti ya. Dah ramai dah orang kat bawah ni. Apa lagi? Jom guys, kita terus menyelam tengok apa yang ada di dasar lautnya. Kita dah standby ni nak menyelam. Apa lagi? Jom. Sebaik sahaja anda membenamkan muka di dalam air sebiru kristal, dunia bising di atas darat serta-merta lenyap digantikan dengan simfoni sunyi yang menakjubkan. Cahaya matahari menembusi siling air, mencipta jalur-jalur neon yang menari di dasar pasir putih. Okey, 1, 2, 3. Apa pasal korang berdua berlanggar ke situ? 1, 2, 3. Dah lepas mandi semua, lapar, haus. Kita lepak dulu, minum-minum kat sini, makan. Lepas tu baru kita balik semula ke chalet nanti. Alright guys, kita nak pergi ke kolam air tawar, nak bilas semua badan diorang ni yang kena air laut. Lepas tu nanti barulah segar kan. Kat sini kena bersih-bersihkan diri dengan air kolam ni. Ni air kolam air tawar ni. Dia air daripada gunung.
dia air dia sejuk segar. Mana badan-badan yang dah kena air masin tadi, kita bersihkan diri dengan air ni supaya tak melekit-lekit. Jadi yang belum kahwin, kalau mandi air boleh kahwin tau. Ada dapat jodoh. Ana? Ni belum kahwin lagi kan? Ni mandi air ni akan dapat cepat jodoh. Yang dah kahwin tak ada, yang belum kahwin je. Okey dah. Kita dah bilas dah semua dah bilas. Jadi selepas ni kita boleh balik. Kita dah nak pergi ke bot kita semula guys. Sekarang pun dah pukul 11.17. Tengok dah tengah hari ni dah kurang orang lah dekat bawah ni, tapi masih ada lagi yang berenang, yang snorkeling kat bawah ni. Dekat sebelah kanan kita pula kita tengok pun sama juga. Oh, dekat sini yang paling banyak ikan tu. Nampak? Daripada kamera ni korang nampak guys? Ikan. Betul-betul nampak ikan dia dekat bawah tu. Jernih sangat lah. Ni semua kita punya grup yang sama lah kalau jaket Redang Lagoon Chalet ni. Okay, bye-bye Marine Park. Nanti kita jumpa lagi. Dah habis dah hari ni. Untuk hari ni kita pergi ke Marine Park tadi. Sekarang pun dah pukul 11.54. Memang best guys. Laut dia cantik, jernih. Oh, dia punya batu karang tu sangat cantik. Tengoklah yang kita lihat sekarang ni. Laut yang tempat saya berpijak ni memang sangat jernih. Jadi korang guys kena datang ke Redang ni, bawa keluarga korang. Dan inilah yang kita banggakan tentang negara kita ya. Banyak pantai-pantai ataupun laut-laut yang sangat cantik, yang sangat indah sebenarnya. Tak perlu nak pergi ke negara lain. Negara kita sendiri pun banyak tempat yang cantik Okey, jom kita terus pergi ke chalet guys. Ada orang tengah turun daripada bot tu. Saya yang kira yang pertama sampai dekat pantai. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah mandi, dah bersih balik daripada Marine Park tadi guys. Aduh, memang terbaik tempat tu, cantik guys. Korang memang kena pergi dekat Redang. Sebab itulah orang pelancong daripada luar negeri datang ke negara kita untuk menikmati pemandangan yang ada, keindahan yang ada di negara kita ni ya. Sekarang ni kita nak pergi makan tengah hari dulu di tempat biasa. Sini makan 4 kali sehari. Sarapan, lepas tu makan tengah hari, minum petang, makan malam. Malam ni ada BBQ. Nanti jangan lupa tonton terus video kami. Jom kita tengok dulu apa menu. Ada nasi putih, nasi kuning. Ada ayam. Ayam apa ni? Ayam masala ke? Sedap-sedap. Lauk dia sedap-sedap daging masak lemak cili api. Ini ada daging masak lemak cili api. Bismillah. Sedap. Ayam dia goreng dulu Lepas tu baru dia masak, macam masak masala je. Dan ada kacang panjang. Ya, kalau balik-balik snorkeling dapat makan macam ni memang rasa macam makan dekat hotel 5 bintang. Sambal dia sedap kan? Dia pedas-pedas masam-masam. Ada perah limau. Jadi kalau korang datang Redang, pergi kat sini. Nginap di sini, Redang Lagoon. Memang terbaik tempat dia. Servis dia pun okey. Semua okey. Memang makan sedap-sedap. Dia punya masak pun sedap. So okey guys, kita terus sambung makan dulu ya. Guys, alhamdulillah dah pukul 4:07 petang. Nampak guys pemandangan petang. Korang nikmatilah pemandangan yang saya belanja untuk korang ni. Lepas turunkan penumpang, bot-bot tu dia orang pergi kosong, tapi tak tahu pergi mana. Jadi ni penumpang-penumpang tadi semua dia orang baru balik daripada snorkeling. Nampak bot-bot tu semua guys. Nampak ada gunung kat sana, cantik je. Ini yang kita jalan malam tadi tu, yang gelap tu. Tapi waktu siang nampak pasir dia putih je macam ni. Ini nama siapa? Nama Muhammad. Muhammad apa? Sarwa. Sarwa? Okay. My name Brozul. Ya. Yang ni? Nama saya Yaya. Yaya. Okey, kita nak ambil minum petang kita dulu. Bubur kacang. Bubur. Petang ni kita minum teh tarik Okey guys, inilah dia menu minum petang kita hari ni. Teh tarik dengan bubur kacang. Okey, jom kita try. Bismillah. Bismillah. Bubur kacang dia sedap lembut, berlemak, santan. Lepas tu kita try dengan teh tarik dia. Teh tarik dia pula saya dah tambah sikit air panas jadi dia kurang manis.
So ramai guys time-time minum petang ni, sebab yang ramai ni semua yang balik snorkeling ni. Tu yang ramai. Lagipun ada yang baru juga yang sampai hari ni. Dafran kesian, tengok mata dia kena gigit semut malam tadi tidur, tah bila semut gigit mata dia belah ni. Sampai gelap lah dua orang ni. Tengok yang seorang tu dengan yang seorang ni gelap betul, merah. Kemerah-merah. Dah macam udang. Itulah. Daripada pagi sampai sekarang tak balik lagi. Sampai pukul 4 tak balik-balik. Hari kedua kita nak tengok waktu petang. Oi, banyak tapau. Apa tu? Oh, stok untuk malam ni. Hei, dah balik ah? Dah. Dah habis mandi? Dah penat. Oi, dah penat tu. Oh, muka pun dah merah. Dia orang puas, dia orang mandi. Main bola tampar kat sini tadi. Ni kita nak tengok pemandangan waktu petang ni. Macam mana waktu petang di Pulau Redang ni. Apa yang ada. Sambil-sambil tu kita jalan-jalan lah tengok apa yang mereka buat petang-petang macam ni di Pulau Redang ni. Tu tengok Mak Saleh pun ada guys. Tu kat sana. Sana dah ada macam ada bunyi live band dah dekat sana. Petang-petang dah start dah rupanya dia orang. Petang-petang macam ni kalau keluar mandi kat tepi-tepi pantai macam ni, tak kira lah Pulau Redang ke Pangkor ke kat Langkawi, memang seronok. Pemandangan kat sana cantiknya. Tu yang saya nak bagi tunjuk kat korang ni guys. Ni chalet saya, kawasan chalet saya lah. Bukan chalet saya punya ya. Chalet tempat saya duduk. Saya belum ada chalet lagi guys. Kalau ada diberi peluang rezeki buat chalet kat sini kan, buat hotel, saya rasa uish, masuk. Sini pelancong sekarang ni memang sangat ramai. Jadi menjadi tumpuan lah. Korang tengoklah ni, saya pergi ni bukannya hari weekend. Ni weekday ni. Bayangkan orang ramai hari Khamis. Hari biasa, hari sekolah tu. Tapi ramai. Korang tengoklah pemandangan kat sini. Dia yang cantik kat sini, yang buat saya kagum, laut dia tu warna biru, jernih. Nampak sampai kat dasar tu, yang macam korang tengok video-video saya ni, yang sebelum ni macam tepung gandum lah, dia punya pasir tu putih. Ada yang video saya sebelum ni yang saya bagi tunjuk waktu malam, jadi tak berapa jelas pemandangan yang ada kat sini. Inilah kita lihat kalau waktu senja. Tengah hari jangan sini. Jangan guys. Kalau tengah hari kat sini hangus. Panas rasanya. Ni time-time senja begini, jalan kat sini sesuai lah. Tu yang saya nak bagi nampak kat korang. Sini tempat santai-santai. Pelangi Bistro ni memang tak halal lah. Sebab sini tempat Mak Saleh Cina yang bukan Islam lah. Diorang lepak-lepak sini minum-minum ya. Tak halal lah bagi kita yang Muslim. Tapi kalau yang bukan Muslim, dipersilakan. Oi, pakai kaki boleh ya? Ini bukan bola tampar pakai kaki ni. Ini bola sepak. Tu kita dah tengok macam-macam perangai orang kat pantai ni. Ni amoy-amoy ni. Ada amoy-amoy kat sini. Angin dia sedap guys. Saya nak bagi tahu kat korang feel angin kat sini. Sampai sana pun ada chalet-chalet juga yang ada lampu-lampu tu. Jom guys, kita pergi dekat atas jeti ni. Jom kita jalan atas jeti ni, nampak? Atas jeti ni. Ramai orang bergambar kat atas tu. Korek apa? Buat apa? Oh, what are you doing? Where you come from? Where you from? China. You can speak Malay? Oh, oh, from China. You don't know speak English? Oh, okay. Thanks. Okay, bye. Saya ingatkan dia orang Cina Malaysia tadi. Rupanya orang China. Biasa orang China dia kadang ada lah yang seorang dua orang dia orang tahulah bahasa Inggeris sikit-sikit, tapi yang ni langsung tak tahu. Kebanyakannya memang Cina, kebanyakan dia tak pandai bahasa Inggeris sangat pun. Tapi ada yang boleh. Ini guys, kita di atas Titian Usang. Oh, macam tajuk lagu lah, Titian Usang. Cantik atas ni guys. Kalau bergambar atas ni cantik betul lah. Betapa cantiknya atas ni. Ramai orang duduk atas ni. Santai-santai. Kan? Betul tak? Sepatutnya, ni sebenarnya ni untuk kapal sebenarnya. Mana yang kita tadi, yang kita terjun kat situ jalan kan. Sini sebenarnya untuk kapal juga. Dia turunkan penumpang-penumpang dia kan. Jadi kita boleh terus naik atas kapal daripada sini. Tu dia orang tengah bergambar, berfoto-foto. Cantik guys. Pemandangan daripada sini. Tengok ikan kat bawah tu, banyaknya. Wow. Banyaknya ikan-ikan kecil bawah tu guys. Nampak? Ini kalau kena cahaya matahari lagi terang nampak ikan-ikan tu. Ini sebab dah agak senja, tapi masih nampak juga jernih. Korang pun boleh tengok saya di sini bersama dengan pelancong-pelancong daripada China. Dia orang tak boleh nak cakap bahasa Inggeris. Apalagi bahasa Melayu lah, lagi memang tak boleh lah. Kalau tak tadi saya dah cakap kan dengan aunty tu, dia pun tak boleh nak cakap dengan kita kan. Pemandangan kat sini
Wow. Itu yang menariknya guys, pemandangan dia. Matahari dia tenggelam dekat sebelah bukit tu, sebab tu tak nampak. Tapi kalau matahari dia terbit dekat sana guys, pagi-pagi, korang boleh nampak juga ada kafe, nama dia Redang Mood. Atas ni pun ada tempat makan-makan, minum-minum petang kat atas ni. Tu dah standby dia tu. Malam ni ada pertunjukan api kat sini. Yang api show tu. Dekat situ pun ada orang tengah santai-santai, lepak, duduk-duduk. Dekat sini ada orang tengah cari coral kat sana. Tu ada berjalan kat tepi tu. Wow. Jom kita tu kat sana sekejap ya. Kalau kita tengok pada laut ni macam dia tengah surut ya. Kita nampak walaupun dah petang macam ni, dah senja gini, warna air yang ombak tu hijau hijau kebiru-biruan. Tapi sayang sebab matahari terbenam dia dekat sebelah sana. Kalau dia sebelah sini matahari terbenam dia lagi cantik lah. Nanti untuk next episode saya akan bawa korang berjalan sampai ke sana. Nanti saya akan tunjuk video full lah. Tapi untuk video kali ni, episod kali ni, saya tunjukkan kepada korang sampai di sini saja dulu untuk pemandangan waktu senja. Jom guys, saya nak pergi ke tempat makan sebab sekarang ni dah pun pukul 7.25 waktu maghrib. Sebab pukul 7 dia dah buka untuk kita, untuk dinner lah. Inilah nama dia, Redang Lagoon. Dia punya bentuk tu kalau tengok macam mana guys? Macam apa guys? Macam lembayung tapi bukan, ini Redang Lagoon Okey, jom. Saya nak pergi ambil anak-anak saya dulu dengan isteri saya, nak pergi bawa makan. So kita nak tengok apa lauk malam ni. Malam ni ramai sebab malam ni malam weekend ramai daripada semalam. Tapi katanya malam ni ada BBQ, makanan BBQ lah. Ni dia, nasi goreng. Ada mi goreng. Ni ayam panggang. Ada potato, ada hotdog, ada udang Menu dia memang nasi goreng je malam ni. Okey. Udang tak nak udang? Saya allergic. Ada kuah asam sekali. Jom kita pergi tempat meja kita. Malam ni menu kita betul lah dia kata BBQ. Ayam panggang. Yang ni kobis, yang ni air asam dia guys. Jadi kita malam ni makan nasi goreng dengan ayam panggang. Bismillah. Sedap. Makanan dia semua sedap-sedap lah. Tak ada yang tak sedap lah. Memang pandai lah diorang masak. Kita letak kuah asam. Sedap. Asam dia pun sedap rasa dengan kobis. Bukan sedap. Hotdog dia. Hotdog pun cita asam, sedap juga. Okey, join awet best Ada 2 awet. Makanan dia memang sedap-sedap kan. Saya bagi 4.5 daripada 5. Malam weekend, kira Jumaat lah. Esok Sabtu memang ramai orang. Penuh. Tak macam semalam. Kalau semalam kurang sikit lah orang. Okey guys, tu dia, kita tengok lampu dia. Tu guys, dia main api tadi. Jadi malam ni adalah malam Jumaat, malam Sabtu ya. Kira malam weekend jugalah, sebab tu ramai sangat orang malam ni. Macam malam semalam yang saya buat vlog tu yang korang tengok, malam ni lebih ramai lagi. Dia baling ke sana terus. Bagi tepuk tangan sikit untuk brother Jenny guys. Hebat lah. Dia baling daripada jauh je guys. Mantap. Terror. Terasa dia punya percikan minyak kat sini. Yang api tinggi tu tadi terasa dia punya percikan minyak sampai ke sini. Jom kita terus ke sana tengok. Jom Zafran. Malam ni malam kedua kita nak jalan ke sini, tapi malam ni lebih ramai lagi. Kalau korang nampak daripada video saya ni, memang terlalu ramai guys malam ni. Ini adalah malam weekend memang sangat ramai. Berbeza daripada malam-malam yang lain jom kita pergi minum kopi dulu. Sini pun ada diorang buat live band kat sana. Tapi sini kebanyakannya adalah orang Cina lah. Lagu pun lagu Cina. Diorang makan-makan dekat sini. Santai-santai. Kalau kita tengok tempat diorang buang sampah pun tak buang merata, bersih je. Sini tempat buang tin dengan botol, sini buang sampah. Kalau kita tengok pantai yang ada dekat Malaysia ni kan, alhamdulillah lah. Saya sangat rasa bersyukur lah kepada orang Malaysia ni.
Walaupun kita ni taklah negara mana, tetapi kita bab kebersihan ni kita memang sangat titik berat ya. Walaupun di pantai-pantai, di tempat terbuka seperti tempat awam macam ni, kita tengok ni pun sama, dia buang sampah ke sini. Agak masih awal lagi, sebab tu macam agak kurang. Kalau kita lihat nanti dah pukul 9 ke atas, pukul 10 nanti bertambah ramai lagi lah pelancong-pelancong keluar untuk lepak-lepak dekat sini. Kita nak pergi ke kopitiam yang semalam kita pergi tu. Seronok santai kat sini guys. Kalau korang nak duduk tempat-tempat yang begini pun ada. Cantik tempat-tempat dia. Ada macam ada atap-atap daun. Nampak atap-atap daun macam ni kan. Cantik. Sejuk je kan. Ini cappuccino blend. Yang tu minum apa sayang? Latte. Latte tu. Kita minum latte. Yang ni latte. Ni kita order kat sini. Harga dia agak keras ke lah sebab sini kan pulau, jadi harga dia agak keras. Tak sama macam kalau harga kalau kita minum di KL lah. Contoh ya, kalau kita beli di KL RM1, di sini harga dia RM1.50. Macam tu lah, dia mahal 50% macam tu harga dia. So guys, jom kita minum dulu. Tapi sedap air dia guys. Tengok, saya minum. Sedap. So guys, saya nak tunjuk kepada korang keadaan persekitaran chalet yang tempat saya tinggal pada malam hari. Itu malam kedua saya berada di sini. Dan tu tadi tempat yang kita makan malam, sarapan kat sini. Dia orang tengah bersihkan tu. Dia orang tak kerusi kat atas meja tu kan. Jadi inilah, malam ni adalah malam Jumaat, malam Sabtu besok. Kita tengok sangat ramai orang malam ni. Setiap gazebo ni kita tengok ramai. Ada orang yang duduk berbanding semalam. Kalau semalam tak ada. Malam ni kita tengok ada orang duduk kat sini. Kat sana pun ada. Sini pun ada. Malam-malam memang sangat ramai ya kat sini. Cuma gelap, kita tak nampak, tapi cuma kita nampak ada lampu-lampu dekat tepi-tepi laut tu kan. Ada orang kat tepi-tepi tu sambil bergambar. Tu kat sana nampak, kat ujung sana dia tengah bergambar dalam 4 orang lah, berselfie rasanya kot TikTok ke apa, tak tahulah. Sana ada tengah santai-santai sampai dengar lagu. So guys, begitulah keadaan dan suasana di malam Pulau Redang pada malam ni yang saya nak tunjukkan kepada korang. Jadi ini adalah hari kedua dah guys ya. Kami berada di Pulau Redang. Kami akan berada di sini sehingga pagi Ahad, dan Ahad tu baru kami balik lah. So guys, sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Jika korang suka dengan konten saya, korang boleh subscribe dan korang boleh share. Terima kasih kepada korang yang sudah subscribe dan sudah menonton perjalanan kami sepanjang berada di Pulau Redang ini. Sampai di sini saja guys. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk vlog yang ketiga sepanjang kami berada di Pulau Redang. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.